Jaringan Rawang Tolak Incinerator (JRTI) yang membantah pembinaan loji sisa kepada tenaga WTE di Batu Arang Rawang menafikan mereka dibayar oleh pihak tertentu bagi menggagalkan pembinaan projek berkenaan. Sebaliknya, bantahan tersebut dibuat atas kesedaran terhadap kepentingan lebih 1 juta penduduk yang tinggal di kawasan mempunyai sekurang-kurangnya 100,000 rumah dalam radius 5 km dari tapak projek WTE di kawasan itu. Jurucakapnya Abdul Hanan Abdul Mukti berkata, lebih 12,000 penduduk yang menyatakan bantahan dengan jelas mengambil inisiatif sendiri tanpa paksaan atau sokongan daripada mana-mana pihak untuk membantah projek itu. Menurutnya, malah terdapat perumahan terletak hanya 300 meter dari pusat tapak projek berkenaan. Terdahulu, beliau bersama kira-kira 250 penduduk dari 30 kejiranan di Batu Arang dan Bandar Tasik Puteri berhimpun secara aman bagi menyatakan bantahan terhadap projek WTE yang dinamakan sebagai Sultan Idris Shah Green Energy Plan. Jelas Abdul Hanan lagi, bantahan terhadap projek tersebut bermula sejak 2023 apabila penduduk bimbang berlaku pencemaran yang berisiko menjejaskan kehidupan mereka. April lalu, utusan Malaysia melaporkan pembinaan loji insinerator pelupusan sampah WTE yang dicadang untuk dibina di Batu Arang tidak akan mencetuskan kebakaran besar seperti yang didakwa pihak tertentu. Sebaliknya, pembinaan di kawasan yang dikatakan bekas tapak lombong arang batu di kawasan berkenaan dan mudah terbakar adalah bersifat spekulatif apabila tiada penilaian geoteknikal yang menunjukkan kewujudan lapisan arang batu aktif.